So remember last year, Baba, doktor decide I kena Caesar. I pandang muka dia, tak ada cakap apa-apa. Just pandang, so it will be tarikh sekian-sekian pula. Okay. Dua nangis. So dia dua nangis. So macam, tak boleh cakap, I cannot come back. And I also cannot say I go there. So macam, see you soon. That's our only word and hope. Faham. I see you soon, okay? See you soon. Hope. I always believe hope is stronger than fear. And hope can bring you so jauh. So you macam, setiap kali orang jumpa dia, Dayah, bila nak jumpa? Macam mana Dayah? Doakan ya, doakan. That's my only word. Doakan ya, Dayah tak tahu, doakan. Ingat tak kita berkundam dengan berita? Tak boleh berentas, melintas kan? Memang I tunggu nangis macam tak ada berita baik kan? So, senang cerita 4 bulan macam tu, masa tu dekat Christmas. Saya cakap husband saya, how now? How? Tuhan tu tahu kita ada tahap kita kan? So husband saya message saya, Baba, masa tu saya dah make up, dah siap, saya kena buat live. Baba ada news, good news and bad news. I said, tell me the bad one. So dia kata, Baba tak boleh balik. And I reply him, but I can come with Fahri, right? He said, yes ibu. I terus sujud syukur, I menangis. I say, ya Allah ya Tuhanku, penantian aku yang aku tak boleh gambarkan kan. So dalam masa 2 minggu we settled everything. The passport, apa benda. So fly lah. Tisu So we fly. But the flight, kalau